You kena tahu pasal Matthews Effect. Aduan daripada cikgu sekolah rendah darjah 1 sendiri. Aduannya berbunyi macam ni. Nak nangis sebab tak tahu nak mengadu dengan siapa. Kesian anak murid tahun 1 saya. Ada 20, 30 sehingga 49 orang murid pun sampai setengah daripada kelas tu pun yang lancar membaca. Selebihnya dia kata tahap kritikal, tak kenal huruf langsung pun ada. Padahal dah masuk darjah 1. Jadi macam mana ni? Dah seminggu kami cuba untuk mengajar ikut silibus tahun 1. Tapi yang betul dapat ikut segelintir itu sahaja. Jadi yang lain ni macam datang kelas tak faham apa yang terjadi dengan apa yang diajarnya. Mereka pun rasa macam buntu juga cikgu-cikgu ni. Jadi macam mana Cik Fari? Ini ada relationship lah dengan apa yang soalan parent. Parent suggest buat apa nak macam baca. Bagilah yang main. Nampak tak? Silibus darjah 1 tu yang menekankan supaya kita prasekolah menyiapkan anak-anak untuk membaca. Sebab silibus itu tinggi. Kan? So, Ehsan, you kena tahu pasal Matthews Effect. Matthews Effect. Matthews Effect ni daripada awal. Kalau anak-anak itu dah slack daripada vocabulary. Okay, daripada language sendiri. Okay, bercakap. Lepas tu vocabulary dia tak strong. Reading dia tak strong. Writing dia tak strong. Dia akan hilang minat apa? Akan hilang minat membaca, akan hilang minat menulis, akan hilang minat belajar. Dan akhirnya jadi apa? Jadi apa? Mereka tak ada confident. Macam tadi tak ada confident nak membaca. Jadi apa yang kami buat? Kami gunakan strategi-strategi dan metod-metod untuk mengajar budak-budak sekolah primary school. Lain tau metod dia daripada tadika. Okay, lain daripada tadika. Dia metod dia lagi advance atau perinci. Dan kami buat one to one. Okay, one to one. Dan Alhamdulillah dalam, sebab anak-anak ni pun sekejap datang, sekejap tak datang kan, sebab volunteer kan. Volunteer free lah. Jadi 6 bulan tu settle. Oh, 6 bulan je?